Korang perasan tak, sekarang buli bukan hanya berlaku di sekolah. Sekarang buli boleh berlaku dalam diam dengan hanya menggunakan hujung jari korang sahaja. Sampaikan baru-baru ni korang banyak nampak situasi yang macam ni. Assalamualaikum. Tujuan video ini dibuat adalah untuk saya membela diri dan maruah saya. Pada 13 Oktober 2025, saya telah menerima beberapa komen yang berbau kecaman, kutukan dan ancaman terhadap salah satu hantaran saya. Komen-komen itu berbunyi, ini kalau aku jumpa depan-depan, memang aku pijak je. Kalau tak post, orang tak tahu yang kau ni. Komen-komen ini telah mengakibatkan saya dibuli, menjatuhkan motivasi, mengancam keselamatan dan membuatkan saya berada dalam keadaan tertekan. Mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia, adalah menjadi satu kesalahan bagi mereka yang menyebarkan komen jelik, mengancam dan menyakitkan hati. Alah, apa susah? Aku buat je lah akaun palsu. Jadi keyboard warrior bukan orang tahu pun. Tak ada. Jangan nak yakin sangat. Korang jangan pandang enteng dengan kebolehan pihak berkuasa negara kita. Sebenarnya mereka boleh mengesan individu-individu yang bersembunyi di sebalik akaun-akaun palsu ni. Jadi jangan seronok sangat nak kecam orang. Bukan tugas korang untuk menjadi hakim yang menghukum di media sosial. Buli cyber bukanlah isu yang boleh dipandang ringan. Buli cyber pernah menyebabkan kematian seseorang. Bersama-samalah kita menjadikan media sosial dan internet tempat yang lebih selamat untuk kesemua lapisan umur.